Yang pertama, adakah mazhab itu merosakkan orang Islam? Mazhab tidak merosakkan. Mazhab adalah khazanah kepada ilmu. Apa yang merosakkan itu adalah fanatik kepada mazhab. Kerana mazhab, kerana imam-imam ini, they were scholars, great scholars. Bukan 4 saja, ramai. Tapi yang ni yang the most prominent scholars di dalam aliran fiqh. Fiqh ni bukan akidah lah, maksud benda semayang, solat, puasa. Ini 4 yang paling terkenal. Dan 4 yang paling terkenal ini ialah 4 mazhab ni. Tapi itu tidak berarti Islam hanya ada 4 mazhab. Dia ada mazhab As-Sawri, ada mazhab Al-Lais tadi, tapi mereka tidak begitu terkenal. Ramai ulama-ulama ambil pandangan tu scholars ni, tak ada masalah. Tetapi yang rosak apabila kita fanatik, kita langsung tak mau keluar dari kita, walaupun ternyata bahawasanya pandangan itu tidak kukuh dan kuat. Mazhab memberi manfaat, tapi jangan fanatik. Bukan tak pegang, kita pegang juga, tapi kita tidak ambil secara fanatik. Kita ambil manfaat daripada semua scholars. Kita ambil manfaat daripada semua scholars. Kita advance. Kita mendahului zaman. Itu tak salah. Kita advance. Kita mendahului zaman.